Johor Darul Tazim, JDT, terlepas peluang mencipta sejarah. Harimau Selatan gagal meneruskan perjalanan di AFC Champions League Elite, ACLE, selepas tewas kepada Buriram United dalam pertarungan penuh drama di Stadium Sultan Ibrahim. Tapi, ada satu perkara pelik yang berlaku sebelum sepak mula. Mari kita bahas. JDT turun dengan kesebelasan terbaik, menampilkan bintang seperti Bersun, Arif Aiman, dan Alvaro Gonzalez. Manakala Buriram United turut membariskan pemain-pemain berkualiti seperti Dion Coles, Neil Etheridge, dan Guillermo B. Soli. Aksi di babak pertama berlangsung sengit. SSI gegak gempita selepas Bersun berjaya membolosi gawang Buriram, tapi malangnya, jaringan itu dibatalkan kerana offside. Setiap percubaan JDT terus digagalkan oleh benteng kukuh Buriram. Memasuki babak kedua, JDT terus menggandakan asakan. Bersun hampir mencetak nama sebagai penjaring, tapi Etheridge tampil dengan refleks luar biasa. Tapi inilah detik yang merubah segalanya. Minit ke-58, pemain muda Thailand, Sufanat Menta, muncul wira dengan satu penyudah klinikal yang menewaskan Andoni Zubiauri. JDT cuba bangkit, tapi masa tambahan 7 minit tidak cukup untuk mengubah nasib mereka. Tapi, ada satu perkara pelik. Sebelum perlawanan bermula, kelihatan seseorang di kem Buriram membaca sesuatu seperti jampi. Kebetulan atau ada unsur mistik? Sebab sepanjang perlawanan, semua percubaan JDT seolah-olah tidak menjadi. Dengan kekalahan ini, impian JDT untuk mara ke suku akhir terkubur. Sebaliknya, Buriram United kini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang akan beraksi di Arab Saudi pada 25 April nanti. JDT telah berjuang habis-habisan, tetapi rezeki bukan milik mereka kali ini. Buriram United berjaya menyingkirkan Harimau Selatan dalam satu perlawanan yang cukup sengit. Tapi apa pendapat korang? Adakah ini sekadar takdir, atau ada sesuatu di sebaliknya? Komen di bawah.